lah saya bincang. Minyak saya hari ini menang, akad sumpah esok umum harga minyak turun seluruh. Siapa mana-mana pengadainya minyak, kedai minyak yang tak turun menjaga. Yang ni pemerintah baru ni, bukan UMNO boleh bayar gitu. Ini memang. Lepas itu kita runding pasal elektrik. Elektrik ni bagi semua puak-puak dia, IPP, kita tahu. Saya nak bagi tahu 2 minggu kita panggil dia. Dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak kita panggil, kita pergi betul-betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Ini takut semua. Cakap orang kampung bukan main. Fitnah macam-macam. Cakap dah dega-dega. Tengok saya jerit, Najib pun nak jerit. Tak jadi. Ya. Tapi Tupak Tokek tak berani.